Sepanjang bulan ni, hampir setiap hari kita lihat harga emas mencecah new high atau harga emas tertinggi dalam dunia. Bagi pelabur emas, mereka akan mengajar anda bahawa ini adalah masa yang terbaik untuk anda menjual emas anda. Tiada salahnya untuk anda jual emas sekarang. Bagi yang baru sahaja beli 1 gram pada 1 Januari 2025 dengan harga RM409, anda sudah mendapatkan keuntungan bersih sebanyak RM33 jika anda jual pada hari ini. Atau keuntungan bersih selepas tolakan spread 9% sebanyak 5.38% dalam masa 3 bulan sahaja. Kenaikan harga emas seperti ini sebenarnya tidak berlaku setiap masa. Walaupun harga emas naik mendadak, jika anda tiada keperluan untuk gunakan duit tersebut, anda tidak perlu jual emas anda. Simpanan emas lebih berjaya apabila anda letakkan matlamat simpanan yang anda mahu capai lebih dari 2 tahun. Dari sejarah 20 tahun harga emas dunia, ada masa harga emas naik mendaki seperti sekarang dan ada masa harga emas mendatar. Bayangkan jika anda terdesak untuk menggunakan duit dalam masa terdekat dan perlu menjual emas tetapi harga emas sedang jatuh, anda boleh rugi dalam simpanan. Akan tetapi, dari sejarah harga emas juga kita lihat, walaupun harga emas tidak stabil, secara purata harga emas naik 10% setahun. Jadi bila waktu terbaik untuk anda jual emas? Bila anda sudah capai matlamat simpanan jangka panjang anda sekurang-kurangnya 2 tahun. Dengan ilmu yang betul, saya yakin anda akan lebih berjaya dan dapat maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda rujuk pin video saya untuk langkah-langkah pendaftaran akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.